Sejahtera anak-anak sekalian. Apa khabar? Apa khabar? Sekejap Alhamdulillah. Korang sihat? Awak semua sihat ke? Okey ke sekolah so far? Alhamdulillah sihat, bagus. Good job. Kod game tidak sah. Baik, takkan tak sah. Sekejap Okey, baik. Penat ada koko. Oh, I see. Alhamdulillah cikgu baik sahaja. Cikgu sangat baik. Alhamdulillah lah cikgu punya demam dah okey. Batuk-batuk pun dah settle. Okey, segalanya sudah selesai dan sudah okey. Selasa ada koko Awak Aina Safiah serius ah? Oh, cikgu esok ada koko. Sukan permainan 3 jam. Cikgu kat sekolah, cikgu softball. Korang sekolah, korang main sukan apa? Oh, 2 hari ada koko Basketball, serius ah? Oh, pingpong bai. Oh, hebat. Apa ada bola tampar? Wish. Pengakap. Cikgu KRS. Cikgu KRS. Persatuan Bahasa Melayu. Persatuan Bahasa Melayu, KRS dengan softball. Bomba. Wah, untunglah boleh main ular. Petang, petang. Oh, PBSM, JPJ. Wow, hebat. Not bad. Okay, baiklah. Okay, semua okay ke? Sihat ke semua? Sihat ke so far? Alhamdulillah, sihat, syukur. Alhamdulillah. Okay, baiklah. Minggu lepas, kita telah belajar bagaimana. Alhamdulillah, bagus korang. Dalam struktur pemerintahan kerajaan alam Melayu, masing-masing ada gelaran. Okay, masing-masing ada gelaran, masing-masing ada pembantu pembesar yang memainkan peranan yang sangat penting untuk menyokong pemerintahan kerajaan alam Melayu. Okay, cikgu uji sekejap. Kerajaan Funan. Apa gelaran? Warna hijau, ingat apa? Kerajaan Funan, apa gelaran dia dapat? Warna hijau. Raja Gunung, Alhamdulillah. Alhamdulillah ingat, Alhamdulillah bagus. Raja Gunung. Warna ungu. Planet. Raja apa? Apa nama gelaran dia? Cakrabatin. Alhamdulillah. Bagus korang boleh ingat. Syukur Alhamdulillah. Kerajaan Champa. Apa gelaran yang dia dapat? Ra. Ra, 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 ra. Raja di Raja. Alhamdulillah. Ingat. Bagus lah korang ni. Dalam pembesar, ada 2 golongan pembesar yang terlibat dalam pemerintahan. Yang pertama, golongan pembesar mesti terdiri daripada golongan apa? Ingat balik, ingat balik. Para pembesar, betul. Para pembesar. Para pembesar ada 2 jenis. Yang pertama, mesti daripada golongan apa? Baik, raja bukan pembesar. No way. Okey. Yang pertama mesti daripada golongan tentera. Yang kedua? Golongan tentera yang kedua? Selain tentera apa? Golongan agama. Bagus. Okey, good. Okey, Sriwijaya pula Sriwijaya ada 4 gelaran yang didapat. Sriwijaya. Patung Buddha Emas Bumi. Apa nama gelaran dia? Patung Buddha Emas. Apa dia? Buddha Bumi. Bodhisattva. Bodhisattva. Gambar tangan ingat apa? Ada apa? Tangan ingat apa? Kuah apa? Ada kuasa sakti. Itu yang cikgu nak dengar. Ada kuasa sakti. Ingat pulau ingat apa? Ingat pulau ingat apa? Raja apa? Raja pulau. Okey. Nice. Dah cukup. Okey, baik. Dah masuk pemerintahan.
Kita tengok ekonomi pula. Ekonomi. Okay, sekarang sebut kat cikgu. Dalam ekonomi, apa yang bermain dalam fikiran korang? Penuhkan dengan chat. Bagi tahu cikgu, apa yang korang faham tentang ekonomi? Cepat masuk dalam chat. Let's go. Okay, Bat. Duit. Perdagangan. Laisyun. Irina. Good. Lagi? Selain perdagangan, bandar. Lagi? Pertanian. Good. Selain pertanian, apa yang ada dalam ekonomi? Kerja. Bagus, Sofia. Selain kerja, apa lagi yang ada? Berniaga. Selain daripada hasil laut, pelombongan, hasil ternakan, jawatan. Bagus, korang semua memang pandai. Segala benda yang korang cakap dekat ruangan chat, itulah berkaitan dengan ekonomi. Sekarang soalan kebat. Bagi tahu cikgu. Ya, pengangkutan pun juga terlibat dalam ekonomi. Kalau tak ada kereta, kita tak boleh hantar food delivery. Tiba. Okey. Sekarang, bagi tahu cikgu, kenapa ekonomi penting kepada sesebuah negara? Soalan kebat, cepat. Cikgu nak tengok jawapan bernas daripada korang. Mengapakah ekonomi penting untuk sesebuah negara? Kenapa pertanian penting? Kenapa peternakan penting? Kenapa pengangkutan penting? Kenapa duit penting? Kenapa berniaga penting? Cepat, soalan kebat. Untuk memajukan negara, Idina Nurul Ain. Bagus. Yang kedua? Selain memajukan negara, memajukan kehidupan. Okey, memajukan kehidupan. Macam mana ekonomi boleh memajukan kehidupan? Cepat bagi tahu cikgu. Let's go. Untuk memudahkan sistem ekonomi. Macam mana ekonomi memudahkan masyarakat? Ada duit, boleh beli senjata. Menjaga mempertahankan negara. Menjaga keamanan negara. Untuk memajukan negara. Lagi, untuk ekonomi, untuk masyarakat. Ekonomi untuk masyarakat, dah kita dapat apa? Bila ada pertanian, ada peternakan, kita dapat Irdina, betul dah kemudahan. Kemudahan apa? Makanan. Itu yang aku nak dengar. Selain makanan, untuk membentuk sebuah negara yang mana ada sistem sara. Bila ada makanan, ada minuman, apa manfaat kepada manusia? Bila ada makanan minuman, apa manfaat kepada manusia? Kenyang. Itu jawapan budak kecil. Tak nak kenyang. Dapat meneruskan kehidupan. Bila kita ada kerja, bila manusia ada kerja, kita dapat elakkan apa? Okey. Bila kita bekerja, kita akan dapat apa? Kita dapat elak kemiskinan, kesusahan. Alhamdulillah, cikgu tak. Itulah korang. Soalan kibat. Bagus. Korang dah faham. Jadi segala yang korang sebut, dia berkaitan dengan kerajaan alam Melayu yang mana mereka, dia ada sistem ekonominya tersendiri. Basically, kerajaan alam Melayu, dia lebih bergantung kepada pertanian, pengumpulan hasil hutan, pelombongan dan pengumpulan hasil laut. Baiklah. Kita tengok satu persatu. Untuk ekonomi ni dia mudah sikit. Okay. Kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Champa. Ketiga-tiga kerajaan ini dia mengamalkan sistem pertanian. Agak-agak kerajaan alam Melayu dalam pertanian, diorang tanam apa? Diorang tanam apa? Diorang tanam padi. Padi penting untuk hasilkan apa? Padi penting untuk hasilkan beras. Beras digunakan untuk makan, untuk masak. Ya, makan, masak. Kalau kita nak memastikan padi itu menghasilkan beras, untuk nak mencukupkan syarat padi itu menjadi beras, kita kena ada apa? Kita kena ada apa? Kita kena ada air. Kerajaan alam Melayu, kalau dia nak dapatkan air, dia dapat air dari sumber mana? Dari sungai. Dari sungai. Selain sungai, daripada apa? Daripada laut, daripada tasik. Easy. Kerajaan Funan, kerajaan Angkor, dia nak buat pertanian, dia menggunakan sungai. Tasik.
Korang kena ingat sikit nama Tasik ni ya. Ingat sikit ya. Tasik yang menghubungkan kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Campak ialah Tasik Tonle Sap. Tasik Tonle Sap dan Tasik Sungai Mekong. Ingat dua ni saja. Laut air masin boleh ke untuk pertanian? Okey. Cikgu bercakap pasal sains Air laut boleh dijadikan untuk sumber pertanian sebab air laut dia ada satu mineral yang dikenali sebagai mineral natrium. Mineral natrium adalah sangat penting untuk menyokong pertumbuhan tumbuhan. Ya, garam. Jadi natrium salah satu elemen ataupun unsur yang penting untuk menyokong pertumbuhan tanaman. Jadi ya, air laut boleh dijadikan sebagai sumber pertumbuhan. Ya. Ni sains. Nampak? Cikgu boleh jadi cikgu sejarah, cikgu boleh jadi cikgu sains. Tiba. Okey? Tasik Tonle Sap, Sungai Mekong. Dia menyediakan apa? Dia menyediakan air untuk menggalakkan penanaman padi. Selesai yang itu. Ingat, Tonle Sap, Sungai Mekong. Yang kedua, Kerajaan Funan, Kerajaan Angkor, Kerajaan Champa, dia juga ada satu empangan. Korang tahu empangan? Dalam bahasa Inggeris dia dam. Tahu tak empangan tu apa? Siapa tahu empangan tu apa? Siapa tak tahu empangan tu apa? Okey. Untuk pengetahuan awak, empangan itu ialah satu kawasan yang mana kawasan itu dia memerangkap air hujan. Bila ya, terima kasih Laishan. Pandai jawapan awak. Ya, kawasan tadahan hujan. Kawasan tadahan hujan inilah yang menjadi satu tasik besar. Dia kumpul, dia kurung air tu untuk dijadikan kawasan takungan air untuk tujuan pengairan. Dalam istilah sejarah tingkatan 2, dia tak dipanggil sebagai empangan. Dia dipanggil sebagai barai. Barai. Barai, berai. Tak tahulah sebutan ni macam ni. Tapi barai. Dan setiap empangan ataupun setiap barai, dia ada kepala dia. Dia ada taikor dia. Taikor dia dikenali sebagai ketua air. Ketua air untuk menyelenggara sistem pengairan di kampung. Cikgu, ni tajuk apa? Ini tajuk Sistem Ekonomi Kerajaan Alam Melayu Bab 2. Sistem Ekonomi Kerajaan Alam Melayu Bab 2. Okey. Barai. Barai fungsi dia apa? Kumpul air dekat tadahan hujan supaya dia boleh tujuan pengairan. Itu sahaja. Okay, Kerajaan Majapahit. Tadi Kerajaan Angkor, Funan, dia bergantung kepada Sungai Mekong dengan Tasik Tonle Sap untuk pengairan. Tapi Kerajaan Majapahit, dia ada sungai dia sendiri. Sungai dia dikenali sebagai Sungai Bengawan. Sungai Bengawan dan Sungai Berantas. Macam mana nak bagi orang ingat Ingat Bengawan, ingat kawan. Bengkawan. Bengkawan, Sungai Bengkawan. Berantas, korang pakai rantai kan? Untuk perempuan korang pakai rantai. Ingat, berantai, berantas. Itu Kerajaan Majapahit. Boleh ingat tak setakat ni? Kerajaan Angkor, Kerajaan Funan. Yang pertama tasik apa? Tasik apa yang pertama? Okey, fine, rentas desa. Okey. Kerajaan Angkor Funan dia guna tasik apa? Tonle Sap. Sungai dia guna sungai apa? Sungai dia guna sungai apa? Mekong lah, settle masalah. Okey, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Sama juga, Kerajaan Sriwijaya, dia guna sungai yang sama. Sungai Bengawan dan Sungai Berantas untuk pengairan pertanian. Kedah, settle untuk pertanian.
untuk pertanian. Sekarang kita bergerak kepada rempah ratus. Selain kita menanam padi, kerajaan alam Melayu juga, dia punya tindakan, dia suka untuk ambil hasil hutan. Salah satu hasil hutan yang diorang berjaya dapat ialah cengkeh. Cuba bagi tahu cikgu, cengkeh korang boleh jumpa cengkeh ni dekat mana? Cuba bagi tahu cikgu. Ini bunga cengkeh, korang boleh stop. Selain stop, apa kedai? Nasi minyak. Good. Lagi? Selain dekat nasi minyak, korang jumpa mana lagi? Cengkeh. Nasi Arab. Nasi biryani. Okey, korang memang pandai. Good. Bagus. Cengkeh dia ada dekat nasi. Ubat gigi Cengkeh ada dekat ubat gigi Serius lah, ada Ada Tak perasan cikgu. Okey, cengkeh dia ada dekat mana? Kari. Yes, betul dia ada dekat kari juga. Irdina. Okey. Jadi cengkeh dia ada dekat wilayah mana? Dia ada dekat Maluku. Ingat cengkeh, ingat Maluku. Maluku. Selain cengkeh juga, dia ada buah pala. Buah pala ni, dia buat apa buah pala ni? Buah pala, tak silap cikgu, dia buat digunakan untuk, siapa tahu? Siapa tahu buah pala ni digunakan untuk apa? Cikgu lupa lah. Buah pala. Buat roti. Buah pala. Sekejap cikgu Google sekejap. Cikgu lupa dah buah pala. Kegunaan buah pala. Okey, kat sini dia bagi tahu. Buah pala digunakan untuk perubatan. Buat jeruk. Ya betul, jeruk. Dan untuk alam Melayu digunakan untuk perubatan, untuk masalah pencernaan. Santan dan minyak. Cikgu tak nampak lagi buah pala digunakan untuk santan dan minyak. Buah pala wangian Ada juga, cikgu pernah perasan buah pala juga digunakan untuk wangian. Okey, ingat buah pala, ingat dia ada dekat Pulau Banda. Pulau Banda. Dan yang ketiga, ada lada hitam. Macam biasa korang belajar, korang makan chicken chop, ada lada hitam. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari Sumatera dan Jawa. Sumatera dan Jawa tu datang dari mana? Dari Indonesia, dari negara Konoha. Okey? Konoha. Sumatera dan Jawa. Cengkeh berada di Maluku, buah pala berada di Pulau Banda dan Pulau Banda, lada hitam berada di Sumatera. Konoha. Okey. Selain itu juga, ingat warna kuning, dia dapat pisang. Dia juga mendapatkan tebu. Dia juga mendapatkan buah-buahan dan sebagainya. Kegiatan pertanian utama dia tanam padi, tapi pada masa yang sama dia kumpul buah-buahan, dia kumpul dia kumpul pisang dan dia kumpul juga tebu. Sikit lagi. Oh, tak habis lah. Okey, sikit lagi. Okay, baik. Teruskan. Okey. Tadi korang ada cakap pertanian, penternakan, peternakan, pengumpulan hasil hutan. Okey. Sekarang, kerajaan alam Melayu juga, dia bergantung kepada perdagangan. Apa maksud perdagangan? Ialah proses berniaga antara sesebuah negara dengan negara lain. Kerajaan alam Melayu ada 3 buah negara yang dia berdagang. Ini agak-agak dari negara mana? Agak-agak dari negara mana? Pandai. China. Pandai. China. Ini agak-agak dari negara mana? India. Bagus, klise. India. Yang ni agak-agak dari negara mana? Arabia. Arab. Okay, kita tengok gambar ni. Ingat fakta menggunakan gambar. Kalau Arab, ini agak-agak apa dia? Arab dia jual apa ni? Ni. Minyak wangi. Pandai. Yang ni, agak-agak. Dia bukan cawan. Bukan air. Bukan air zam-zam gila.
Bukan air Zam-Zam. Okey. Yang cawan ni ialah gelas. Gelas. Ha, pandai. Yang ni tembikar. Ha, settle. Yang ni agak-agak apa? Cina. Okey, tok yang ni. Yang ni Cina agak-agak apa dia? Agak-agak apa yang ni? Gendang. Good job. Genggang. Genggang. Gendang. Bukan drum ya. Gendang. Gendang Cina. Yang ni agak-agak payung. Yang ni? Yang ni easy pinggan. Ha, korang kena ingat macam ni. Perdagangan Cina, dia ada barang-barang dia. Ingat je gambar-gambar ini, ingat fakta menggunakan visual. Ya, garpu, pinggan dan sebagainya. Untuk China. Kita tengok India pula. India dia jual apa? Ini apa dia? Cotton. Cikgu, apa beza drum dengan gendang? Okay, kejap. Sabar sekejap Cikgu jawab. Cotton. Kapas. India juga dia jual tembikar. Tembikar. Okey, baik. Drum. Kawan awak ditanya apa beza drum dengan gendang? Okey, cikgu akan bercerita dari sudut perspektif cikgu. Okey, betul kawan awak cakap tadi. Drum dia sama macam gendang. Dia keturunan gendang, tapi drum ni lebih kepada music modern. Drum pada zaman kita ialah drum banyak. Kalau korang perasan, kalau tengok music video, dia ada drum banyak-banyak tu. Itu ialah drum. Dia ada banyak drum. Dia ada banyak gendang. Kalau gendang, hanya satu sahaja. Satu sahaja gendang, satu sahaja pemukul. Dari sudut lebih ilmiah, gendang digunakan untuk upacara keagamaan, ritual dan majlis yang melibatkan kebudayaan. Kalau drum, lebih melibatkan muzik moden lah. Drum. Muzik moden. Tu je. Boleh faham siapa yang tanya tadi? Boleh faham? Okey, tu je beza dia. Masya Allah. Hasil-hasil hutan. Ini benda ni lah yang korang kena ingat sikit. Bila ekonomi ni kan, korang kena belajar hasil apa dan datang ni dari tempat mana. Itulah yang rumit sikit. Cikgu, kompang keturunan gendang juga ke? Sekejap, kompang Kompang, dia keturunan gendang tetapi diubah suai mengikut adat Melayu. Kalau gendang, biasanya awal-awal penciptaan gendang kita guna kayu. Kayu pemukul. Kalau kompang, kita guna tangan. Jadi basically, kompang memang keturunan daripada gendang tetapi disesuaikan mengikut budaya masyarakat itu. Darbuka. Darbuka tu apa? Cikgu bab-bab muzik ni cikgu tak kerti sangat. Darbuka. Cuba share kat cikgu darbuka tu apa. Okey. Okey, baik. Siapa tahu darbuka? Cuba Google darbuka tu apa. Boleh korang share sikit kat cikgu? Okey. Selain daripada perdagangan, macam gendang juga. Oh, I see. Darbuka. Nantilah cikgu Google. Okey. Selain daripada perdagangan, kerajaan alam Melayu juga mengumpulkan hasil hutan. Antara hasil hutan yang dijumpai tok kayu ni, nampak kayu ni, jap, hold on. Nampak kayu ni, nanti cikgu prom, ingat kayu, ingat gaharu. Apa function gaharu? Function gaharu adalah untuk perubatan dan pewangi. Dekat mana dia boleh dapat? Dia boleh dapat daripada Sumeru. Sumer. Yang pertama, Sumatera. Yang kedua, Sungai Mekong. Tok Gaharum. Mana Tok Gaharum?
Gaharu, untuk gaharu apa tu? Okey. Ingat gaharu, ingat akronim ni. Su Sumatera dengan Mekong. Ingat Sume. Sumatera, Mekong. Yang kedua, rotan. Ingat cikgu disiplin korang. Ingat rotan untuk kraft tangan. Okey, untuk kraft tangan. Yang kedua, kapur barus. Okey, cikgu nak tanya korang. Kapur barus. Zaman sekarang, kita kapur barus, usually kita guna kapur barus ni untuk siapa? Siapa dapat jawab, cikgu respect dia. Cikgu memang tabik lah. My God, Laisun. Ya, untuk pocong. Kapur barus untuk mayat. Kapur barus untuk pocong. Betul lah tu. Okey. Siapa yang pernah, macam cikgu 2 minggu lepas, cikgu uruskan jenazah anak murid cikgu. Dia meninggal dunia sebab kanser kepala, ketumbuhan kepala. Dan cikgu urus jenazah dia. Dan tak pernah-pernah cikgu urus. Last cikgu urus jenazah arwah bapa cikgu. Jenazah kedua cikgu uruskan jenazah anak murid cikgu. Dia sakit sebab dia ada ketumbuhan kat kepala, kanser kepala. Dan kalau korang perasan, siapa pernah pergi tengok urusan jenazah, dia dekat kain kapan, dia ada taburkan serbuk-serbuk. Serbuk macam serbuk warna ala-ala warna merah. Dan serbuk-serbuk itulah daripada kapur barus. Ya, Aina, dia ada warna merah dan dia ada warna putih. Kapur barus. Macam cikgu itu warna merah, dia warna merah sikit. Merah-merah sikit. Dia taburkan keseluruhan kain kapan untuk nak mewangikan. Untuk nak mewangikan jenazah tu lah. Tak apalah, awak ingat mati, cikgu pun ingat mati. Dapat pahala. So sad. Oh my God. Okay. Ingat pocong, ingat kapur barus Ingat pocong, ingat kapur barus. Ingat kayu, ingat gaharu. Sarang burung. Sarang burung korang tengok je dekat kawasan dinding korang. Dekat kawasan dinding sekolah korang ada sarang burung. Sarang burung layang-layang untuk kesihatan dan kecantikan. Dari mana? Dari Borneo. Jelas. Ya. Ailio. Betul. Sarang burung layang-layang. Setakat ni apa yang cikgu belajar? Kepada sesiapa yang nak cantik. Okey? Kepada sesiapa perempuan ataupun lelaki nak cantik ataupun nak wajah kacak, amalkanlah sup sarang burung. Sarang burung layang-layang. Setakat ni memang dikaji secara klinikal, sarang burung memang sangat mustajab untuk mencantikkan kulit korang. Sedap ke? Okey, cikgu ceritalah Sarang burung tu. Okey, sarang burung tu dia tercipta daripada air liur, betul tak? Untuk pengetahuan korang, air liur burung layang-layang bila dah tinggal lama, dia akan jadi lembut ke keras? Dia akan jadi keras. Bila direndamkan dalam air panas, apa jadi kepada air liur tu? Yang keras tu dia akan jadi apa? Dia tak lembut, dia akan jadi cair. Okey, senang faham, air liur burung layang-layang ni, dia macam lilin. Dia macam lilin. Bila dia ditinggal lama, dia akan keras. Tapi bila direndamkan dengan air panas, dia akan cair balik. Sarang burung layang-layang, orang dia makan, dia cairkan sarang burung tu jadi sup, lepas tu dia makan. Lantak korang lah kalau korang sanggup untuk makan. Kalau cikgu tak sanggup kot. Geli. Itu sarang burung layang-layang. Tetapi kalau siapa yang nak cantik, bolehlah amalkan. Ini orang kata, InsyaAllah lah mustajab. Mahal. Ya, betul Laisun. Betul. Mahal. Untuk pengetahuan korang, cikgu lupa nak state, sarang burung layang-layang untuk kecantikan sangat mahal. Tak tipu. Betul. Tak dinafikan. Okay, last. Hasil laut, rumpai laut, gamat, mutiara.
Sekarang bagi tahu cikgu, mutiara digunakan untuk apa? Ya, sarang burung digunakan untuk sup, perhiasan. Gamat digunakan untuk apa? Gamat digunakan untuk apa? Ubat. Rumpai laut digunakan untuk apa? Rumpai laut, makanan, minyak. Okey, hasil laut, rumpai laut, gamat, mutiara. Okey, baik. Okey, selesai. Ya, collagen. Betul. Baguslah Darwish. Dekat sarang burung layang-layang ada collagen. Sebab tu dia boleh mencantikkan kulit orang. Okay, baik. Alright. Kita ulang balik. Ulang balik, kita ingat balik. Okay, kita cuba kita bergerak pada kebat lah sekejap. Okay. Cikgu akan bagi satu soalan kebat. Okey, collagen tu apa? Collagen ialah benda semula jadi yang ada dekat kulit yang berfungsi untuk mengubati luka dekat kulit awak. Selain itu juga, collagen ini adalah penting untuk memastikan kulit awak kekal tegang. Cuba bayangkan muka awak kalau tak ada collagen. Agak-agak apa jadi kat muka awak? Cuba kita cikgu, bila tak ada collagen, apa jadi? Jerawat. Selain jerawat, tak kenyal. Selain tak kenyal, untuk pengetahuan korang, bila tak ada collagen, kedut. Yang paling ketara, bila tak ada collagen, dia akan berkedut, tak glowing. Itu cerita dia. Tak glowing, betul. Sebab tu pentingnya collagen. Tengok muka cikgu. Muka cikgu tak tua, betul tak? Walaupun nampak tua sikit tapi tak apalah. Nampak tua, kurang ajar Darwish kau cakap aku nampak tua Suka hati kau Okey, nampak tua. Okey, nampak? Collagen ni penting untuk nak memastikan kulit awak ini kekal muda. Itu sahaja. Okey. Cikgu nak mengemukakan satu soalan kebat. Cikgu rasa macam cikgu tak sentuh soalan kebat Okey, baik. Cikgu sentuh satu. Korang belajar tentang pemerintahan, macam mana setiap kerajaan alam Melayu walaupun masih lagi belum dalam keadaan moden, diorang berjaya membina gelaran. Bagaimana gelaran yang diorang guna tu, diorang berjaya mendapatkan taat kesetiaan kepada raja. Okey, soalan kebat yang pertama. Pada pendapat anda, korang jangan malu bagi jawapan dengan cikgu, jangan malu. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengekalkan kegemilangan sesebuah negara? 4 markah. Sekarang, okey, cikgu nak tanya korang. Siapa yang tak faham soalan ni? Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengekalkan kejayaan ataupun kegemilangan sesebuah negara? Siapa tak faham? Kalis tak faham? Okey. Tak faham Okey, kegemilangan negara maksudnya kenapa kita kena kekalkan Malaysia ni sebagai sebuah negara? Kenapa kita kena kekalkan kedamaian negara? Okey, sekarang cikgu bagi masa 2 minit. 4 markah cikgu nak ikut sama ada 2 isi 2 huraian ataupun 4 isi. Okey, cepat. Cuba type. Cikgu nak tengok sejauh mana korang boleh kuasai kebat. Lepas tu cikgu ulas satu-satu. Jangan guna ChatGPT tak nak. Cikgu tak nak ChatGPT. Cikgu nak daripada kepala otak korang. Dengan cikgu simple. Soalan kebat, korang jangan rumitkan kepala otak korang. Korang boleh fikir sendiri. 4 markah.
Cikgu nak tengok. Let's go. Cikgu rasa dah lama tak sentuh pasal soalan kebat. Cikgu lebih kepada banyak fakta. Okey, Raisya. Kita perlu mengekalkan kegemilangan sesebuah negara kerana kegemilangan tersebut membawa banyak manfaat kepada rakyat negara secara keseluruhan. Okey, Raisya. Awak punya jawapan dah okey. Cumanya, okey, awak kata membawa manfaat. Okey. Sekarang, bagi tahu cikgu, apa manfaat yang diperoleh apabila kita mengekalkan kegemilangan negara? Cepat, cikgu bagi masa. Okay, yang lain. Cikgu tunggu. Let's go. Jangan malu-malu. Dengan cikgu jangan malu. Relax je. Pada pendapat saya, kita perlu mengekalkan kegemilangan sebuah negara ialah menjamin masa depan yang stabil. Iris Arisa. Agak-agak awak dapat berapa markah kat situ? Okay guys. Agak-agak jawapan Iris Arisa dia dapat berapa markah? Saya pening nak buat. Tak apa. Bagi je jawapan dulu. Agak-agak Iris Arisa dia dapat berapa markah kat situ? Menjamin masa depan yang stabil. Okey. Dua. Okey. Baik. Jadi Iris Arisa dia tak ada berapa markah lagi. Dia ada 2 markah dah. Jadi dia tinggal berapa markah lagi? 2/4. Tak dapatlah full mark. Jadi dapat 2 markah. Okey, mana datang uh, mana datang 2 markah? Korang tengok daripada Iris Arisa. Yang pertama menjamin masa depan. 1 markah. Yang stabil 1 markah. Jadi dah ada 2 markah. Kita mengekalkan kegemilangan supaya negara akan lebih maju. Khalis Fitri 1 markah. Damai 1 markah. Dah ada 2 markah. Selain itu, pelancong akan ramai ke negara kita. 1 markah. Jadi Khalis hanya dapat 3 markah sahaja. 1 markah lagi pergi mana? Yang lain? 3/4. Okay, yang lain? Try. Cuba. Kenapa kita kena pastikan negara kita ni kekal aman dan damai? Tu je. Tak fikir susah. Ya, betul. Sebab tu cikgu suruh fikir. Pada pendapat saya, kita perlu Irdina Sofia. Pada pendapat saya, kita perlu mengekalkan kegemilangan sebuah negara ini dapat menjamin kehidupan masyarakat, 1 markah, dan meningkatkan ekonomi negara. Nampak? Jawapan Irdina, menjamin kehidupan masyarakat, baru 1 markah, meningkatkan ekonomi negara. 2 markah. Lagi 2 markah, hilang. Okey, tak apa, belajar. Raisya, meningkatkan imej dan maruah negara. 2 markah. Imej 1 markah, maruah negara. Okey. Menjamin kesejahteraan rakyat. 1 lagi markah. Kemudahan dan peluang lebih baik. Okey, tengok ni. Jawapan Raisya. Korang tengok ni. Meningkatkan imej. 1 markah. Maruah negara. 1 markah. Menjamin kesejahteraan rakyat. 1 markah. Dan berapa markah kat situ? Daripada meningkat imej sampai kesejahteraan rakyat. Dah berapa markah kat situ? Untuk pengetahuan korang, dah ada 3 markah dekat situ. Lepas tu dia tambah. Melalui kemudahan dan peluang yang lebih baik. 4 markah. Dan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Dah ada 5/4 markah. Okay, bagi tepukan kepada Raisya. Bagi tepukan kepada Raisya. Okey. Yang kedua. Sekarang, bagi tahu cikgu, siapa yang tak faham soalan kebat? Siapa yang rasa macam blur gila soalan kebat? Safa Amza. Lagi? Lain? Baiklah. Okey, cikgu bagi random. Cikgu bagi random. Sekejap.
Okey, soalan kebat yang lain. Soalan kebat yang lain. Sekejap. Mengapakah yang pertama? Pada pendapat anda, yang tadi yang cakap kat cikgu tak faham tu, cikgu nak korang jawab benda ni. Pada pendapat anda, apakah kepentingan hasil ekonomi kepada kita? 4 markah. Sekejap. Sebelum yang lain bagi jawapan, cikgu nak Safa, Darwish, Khalis Fitri. Cikgu nak tanya korang faham tak soalan ni? Pada pendapat anda, apakah kepentingan hasil ekonomi kepada negara? Faham tak? First, cikgu nak tanya korang faham tak soalan ni? Yang lain pun kalau tak faham, bagi tahu cikgu tau. Faham. Okay, hasil ekonomi. Okey, cuba bagi contoh hasil ekonomi yang awak tahu. Cuba bagi contoh hasil ekonomi. Cepat. Jangan malu dengan cikgu. Kita belajar ni soal cikgu. Tanaman. Good. Selain tanaman, selain pertanian, lagi? Tanaman, pertanian lagi? Okey, good. Alright. Balik kepada soalan. Pada pendapat Darwish, pada pendapat Khalis, pada pendapat Syed Akif, pada pendapat Darwish, apa pentingnya pertanian tanaman perniagaan kepada kita? Apa kepentingan hasil ekonomi itu kepada kita? Cuba bagi tahu cikgu yang pertama daripada kepala otak awak. Cepat. Jangan malu. Kehidupan. Bagi ayat full. Bagi ayat full. Apa yang kehidupan? Cepat yang lain. Yang lain kalau ada jawapan boleh bagi tahu cikgu. Apa pentingnya hasil ekonomi kepada negara? Syed Akif. Mewujudkan pekerjaan. Sebab apa mewujudkan pekerjaan? Sebab orang boleh bekerja untuk dapat duit. Itu boleh. Apa masalah? Khalis Fitri. Negara makin maju. Negara makin maju. Yang lain, cikgu nak tanya. Kenapa hasil ekonomi menyebabkan negara makin maju? Yang lain, cepat beritahu cikgu. Pada pendapat saya, kepentingan hasil ekonomi pada kita adalah kita boleh menjalankan perdagangan dengan negara lain. Apa masalah? Menjalankan perniagaan dengan negara lain. Image negara meningkat. Lagi. Yang lain. Apa lagi pentingnya hasil ekonomi kepada kita, masyarakat? Pertanian, penternakan, perdagangan. Apa penting kepada kita sebagai manusia? Dia menyediakan apa? Cepat. Kalau korang malas berfikir dekat kelas cikgu korang kena berfikir padan muka. Menyediakan makanan. Laisun, awak pandai sangatlah Laisun. Dapat menghasilkan makanan dan minuman. Apa masalah? Betul. Memastikan keamanan dan keselamatan negara. Sebab apa kepentingan ekonomi ini penting untuk keselamatan negara? Bila masyarakat kebuluh, masyarakat akan jadi apa? Bila masyarakat tak ada makanan, apa jadi kat diorang? Huru-hara. Betul. Lapar. Betul lah tu. Hasil ekonomi ini adalah penting untuk menyediakan makanan dan minuman kepada masyarakat. Apa jawapan Raisha atas? Tengok jawapan Raisha. Ia memberi banyak manfaat dan kehidupan seharian dan pembangunan negara dapat meningkatkan taraf hidup, menyediakan peluang pekerjaan, menjaga pendapatan negara, menjamin kestabilan ekonomi. Susah ke Kebat? Susah ke senang? Susah ke senang Kebat? Susah ke senang? Senang je. Kita uji lagi. Kita uji lagi.
pada pendapat anda, pada pendapat anda, okey, apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk menjaga negara? Cikgu ringkaskan. Apa yang korang boleh buat? Okey, jap. Sabar. Aduh, buruklah tulisan cikgu. Tulisan cikgu yang buruk. Teknologi tak buruk. Jangan risau. Okey, sekarang, pada pendapat anda, apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk menjaga negara? Cikgu nak 30 orang bagi jawapan sekarang. Apa yang korang boleh buat? Cikgu nak sebut jawapan satu-satu. Bekerja antara satu sama lain. Tahniah Nurul Ain Kaisarah. Lagi. Mematuhi undang-undang. Terima kasih Syed Akif. Lagi. Yang lain. Let's go. Inilah yang jawapan cikgu nak. Lagi. Mengukuhkan semangat patriotik. Dah ada 3 markah. Lagi. Mengeratkan silaturahim. Menjaga kebersihan negara, menghormati antara satu sama lain, bertoleransi dengan masyarakat berbagai kaum, memupuk perpaduan kaum, tolong menolong antara satu sama lain. Apa yang susah? Apa yang susah, Kibat? Menghormati orang lain. Kalau kita tak menghormati, cikgu agama Islam, cikgu tak menghormati Laisyun yang beragama Hindu-Buddha, apa kesan dia? Apakah kesan jika cikgu menghina agama Laisyun? Apa yang akan jadi? Akan berpecah belah. Betul-betul melihat, korang pandai. Korang tak takut dengan soalan Kibat. Dibenci oleh semua kaum. Apa yang susah? Senang sahaja. Kita uji lagi. Menyukan. Apa yang menyukan? Sekejap cikgu minta izin minum air sekejap Okey. Soalan Kibat yang lain. Apakah kesan jika negara mundur? Kelas. Bagi tahu. Apakah kesan jika negara mundur? Bagi jawapan daripada kepala otak korang. Let's go. Apa kesan jika negara mundur? Mundur tu maksudnya apa kesan jika negara kita tak berkembang? Akan berlaku huru-hara. Lagi? Berpecah belah. Ekonomi akan menurun. Masyarakat akan bergaduh. Lagi. Let's go. Lagi. Raisya mengalami kemiskinan, pengangguran, kualiti hidup rakyat yang rendah. Mengalami kejatuhan. Lagi. Negara tidak maju. Lagi. Apa lagi? Pendidikan terhad, teknologi yang tak maju. Tengok. Apa yang susah? Kebat negara akan musnah. Cikgu nak bagi tahu korang, ekonomi tak stabil, tak dihormati oleh negara luar. Setiap jawapan yang korang bagi secara spontan dan secara random daripada kepala otak korang, itulah jawapan yang bagi cikgu sangat seronok untuk cikgu tengok korang jawab dekat kertas peperiksaan. Kalau awak berkata soalan Kebat sangat susah, mana ada susah? Tak susah. Bagi cikgu soalan Kebat paling senang sebab soalan Kebat tak ada dalam buku teks. Korang boleh fikir secara logik dan bagi jawapan macam korang bagi dekat ruangan chat. Inilah benda yang cikgu nak sampaikan kat korang.
Bila ada soalan kebat, korang jangan gentar. Korang gunakan akal kebijaksanaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikir, untuk menilai, untuk memberikan jawapan. Afala ta'qilun. Adakah kamu tidak memikirkan? Kalau korang membaca Al-Quran, korang akan perasan satu ayat yang mana setiap kali ayat tu diulang banyak kali dalam Al-Quran, iaitu afala ta'qilun. Adakah kamu tidak berfikir? Pernah perasan tak? Pernah perasan tak ayat tu? Pernah, betul. Afala ta'qilun. Adakah kamu tidak berfikir? Tuhan dah bagi tahu dalam Al-Quran supaya kita ni jangan malas berfikir. Bila kita malas berfikir, itu yang akan menjadi kesusahan. Awak kata soalan kebat susah, tapi bila cikgu uji dengan soalan kebat random, korang boleh je jawab. Apa masalah? Apa masalah? Boleh je jawab. Cikgu tak bagi jawapan. Adakah cikgu bagi jawapan? Korang sendiri yang bagi jawapan. Ha? Nampak kat situ? Begitulah ceritanya. Okey? Okey. Cikgu buka kepada soalan. Ada soalan nak tanya? Okey, cepat. Kalau ada apa-apa soalan random nak tanya je. Cikgu cuba untuk menjawab. Let's go. Tak ada. Calisthenics. Yang lain? Tak ada game cikgu. Aduh, cikgu tak boleh nak buka game sebab laptop cikgu ada masalah. Minggu depan minggu depan. Cikgu sekolah mana? Cikgu sekolah SMK Raja Abdullah. Sekejap. Siapa dari KL kat sini? Cikgu KL. Oh, korang KL. Korang sekolah mana? Daerah mana? Cikgu daerah Sentul. Selangor, Keramat. Cikgu SMK Sentul PLD kan? Cikgu SMK Raja Abdullah tapi PLD juga. Ui, banyak ni daripada Selangor KL kecil je. Korang kalau jumpa cikgu kat luar, kat KL, kat Selangor, tegur-tegur lah. Saya CPPLD Pudu. Oh, patutlah. Okey. Okey, kita ulang balik yang kita belajar Okey, sekejap Alamak, mana pergi ni? Skill. Sekejap Okey. Tak apa, dah ada dah. Tak apa. Tak jadi link tu minggu depan lah. Sebab link tu ada problem. Oh, dekat hulu langat. I see. Okey, cikgu nak tanya korang. Sepanjang cikgu mengajar, jujur ada tak benda apa-apa yang korang nak cikgu ubah? Bagi tahu dalam chat, cepat cikgu terbuka. Benda yang korang tak puas hati ke? Korang bayar mahal tapi ini yang dapat. Cepat. Tak ada. Tak ada. Betul ni tak ada. Korang kalau ada benda yang perlu cikgu ubah, korang bagi tahu. Cikgu ni suka kepada kecaman ataupun teguran daripada korang. Iris, apa dia? Cepat, cikgu tunggu. Cikgu lawak. Cuma ingat-ingat gambar. Best sangat. Cepat, tadi ada orang cakap ada. Iris, apa dia? Arisa. Apa yang awak nak tegur? Mesh, cepat. Yang lain, ada tak apa-apa korang nak tegur? Korang rasa ada benda yang korang nak tapi cikgu tak bagi. Oh, susah sikit nak ingat gambar. Dia gambar tu awak kena... Dia hafalan fakta menggunakan gambar ni. Awak kena... Yang pertama, awak kena ada keinginan. Awak kena selarikan keinginan awak untuk baca dan awak ingat fakta. Okey, contoh. Contoh. Cikgu bagi satu benda Okey. Kuning. Masukkan warna kuning dalam fikiran korang. Ingat pisang. Warna hijau. Masukkan dalam fikiran korang. Tebu. Jadi, bila cikgu dah bagi tahu macam ni, korang kena masuk dalam fikiran korang. Okey, ingat kuning, pisang. Hijau, tebu. Warna ungu, buah-buahan. Oh, sistem pemerintahan kurang ingat nama. Itulah tu.
Itulah cikgu dah cakap dari awal lagi cikgu dah cakap. Tingkatan 2 korang kena banyak bermain dengan nama-nama pelik. Ha. Okey. Okey baik. Kita cuba dari awal. Kita ingat lagi dari awal. Okey baiklah. Asma Haji Omar. Okey dengar cikgu nak korang ingat balik Asma Haji Omar, dia bagi tahu bahasa Melayu ni, bahasa Melayu macam mana? Bab 1. Apa pandangan Asma Haji Omar tentang bahasa Melayu? Bahasa Melayu ni jenis macam mana? Dia dia macam mana? Cepat. Salah tak apa, cikgu betulkan. Let's go. Mudah dipelajari. Okey. Good job. Mudah dipelajari. Sultan Ali Ali Jasbono. Sultan Ali Ali Jasbono. Apa pandangan dia tentang bahasa Melayu? Sebab apa bahasa Melayu mudah tersebar ke seluruh dunia? Ya, Asma Haji Omar bahasa mengikut masyarakat sekeliling. Yes. Sultan Ali Jasbono, dia bagi tahu bahasa Melayu ni mudah tersebar sebab apa? Mudah tersebar bahasa Melayu sebab apa? Sebab suka berlayar. Good job. Tu korang boleh ingat? Okey. Aziz Osman dia bagi tahu, ya, perdagangan berlayar. Aziz Osman dia bagi tahu ada tiga budaya orang Melayu yang orang Melayu suka buat. Apa dia? Yang pertama, seni mempertahankan diri. Orang Melayu suka buat apa? Perbuatan gangster. Seni mempertahankan diri, silat. Lagi? Wayang kulit. Tu korang boleh ingat doh. Korang boleh ingat. Agak-agak lah Muay Thai. Mana ada Muay Thai kat situ? Irfan, Melayu tak belajar Muay Thai time tu. Silat. Itu korang boleh ingat. Okey? Dan cikgu percaya yang kemerosotan, kegemilangan tu sampai sekarang awak boleh ingat lagi. Nampak tak kat situ? Cuba korang kena rajin untuk ulang kaji sikit. Dah nak habis dah. Bab 2, sikit lagi. Okey. Hasil hutan. Ingat balik. Pocong ingat apa? Pocong. Ingat pocong, ingat apa hasil hutan? Let's go. Kapur apa? Kapur barus. Kapur barus, apa function kapur barus? Apa function kapur barus? Mayat. Yelah. Mewangikan mayat. Okey. Kayu. Ingat apa? Kayu. Ingat apa? Gambar kayu tadi. Ingat apa? Gaharu. Easy. Lepas itu, apa lagi ya? Collagen. Collagen. Ingat apa? Collagen. Apa rumpai laut? Hey, sarang burung. Okey? Itu korang boleh ingat? Okey. Ekonomi ni mudah je. Okey? Nanti balik rumah, ingat balik. Okey? Ingat gambar-gambar bergrafik ni, ada minyak wangi, ada gendang. Setiap pedagang Cina, pedagang Arab, pedagang India, dia ada barang-barang dia. Okey, benda-benda inilah yang korang boleh. Biasa sistem ekonomi alam Melayu ni dia mudah je. Dia just cerita apa yang dia orang buat dari segi ekonomi. Dari segi pertanian, dia buat pengairan. Majapahit, Sriwijaya, dia guna Sungai Bengawan dan Berantas dan sebagainya. Okey. Jam pun sudah menunjukkan pukul 10 malam. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada awak semua. Alhamdulillah dah minggu keempat. Dah minggu keempat cikgu bersama dengan anda. Harap energi korang sampai dekat cikgu. Satu je, harap energi cikgu sampai dekat korang. Satu je benda yang cikgu nak sangat korang ikut. Cikgu selalu berpegang. Korang dengarlah cakap cikgu. Apa yang cikgu suruh, macam tadi, cikgu suruh hafal fakta menggunakan gambar. Korang ikut sahaja. Dan Alhamdulillah, bila cikgu suruh korang baca, hafal fakta guna gambar, korang boleh ingat sampai sekarang. Bukan tak boleh ingat. Boleh ingat. Macam kebat. Korang kata susah. Tak susah. Korang dengar je cakap cikgu. Kalau cikgu cakap senang, confirm senang. Kan? Bila cikgu uji dengan soalan random kebat, boleh je jawab semua. Apa masalah? Boleh je jawab.
Korang bukan tak pandai, korang pandai. Nampak? So dengan cikgu korang jangan risau, korang jangan stres. Sebab cikgu macam ni tau. Jujur dari awal kelas cikgu dengan awak, cikgu bangga sebabkan korang. Sebab korang ialah pelajar tingkatan 2 yang bijak tau. Bila cikgu suruh, cikgu tanya, korang boleh jawab. Sangat berlainan dengan murid cikgu. Murid cikgu kalau cikgu tanya, dia tak ada responsif nak berjawab. Tapi korang boleh berjawab. Korang sepatutnya berbangga sebab korang ni anak-anak yang soleh, anak-anak yang bijaksana dan pandai. Okey? Okey? Cikgu ucapkan cikgu ucapkan terima kasih. Okey, cikgu minta maaf kalau seandainya sepanjang pengajaran dan pembelajaran cikgu ada menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya didengari dan disampaikan kepada awak. Walaupun ada benda-benda negatif yang ada daripada cikgu, cukup sahaja korang ambil benda-benda positif je daripada cikgu. Jadi cikgu harap segala penyampaian yang telah cikgu sampaikan kepada awak ini masuk dalam fikiran korang, masuk dalam benak jiwa korang untuk korang sentiasa ingati dan curahkan bakti awak kepada kecemerlangan akademik awak. Okey, cikgu tamatkan kelas cikgu pada malam ini dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye korang. Bye-bye. Thanks, welcome. Salam. Bye-bye.